Soalan yang kedua, Ya, Tuan. anak muda di luar sana yang ada harta, ada bisnes, berkerjaya hebat, buat profit banyak-banyak, tapi tak nak ambil tindakan buat perancangan ketika masih muda. Apa pandangan tuan? Kalau kita lihat dari sudut trend perancangan harta, kalau kita tengok daripada awal-awal penubuhan dari Wasiah Shop daripada tahun 2004, sebenarnya majoriti masyarakat pada ketika itu yang merancang harta adalah golongan-golongan yang berusia. Tetapi dari sudut sekarang, trend itu telah berubah kepada golongan-golongan muda untuk merancang harta. Sebab apa? Saban hari dan hari ini pun kita lihat, dengar ataupun nampak dalam media massa, kematian sebenarnya bukan menjurus ke arah umur seseorang, tetapi dia adalah satu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab itu sebenarnya kalau kita nampak banyak pasangan-pasangan muda meninggal dalam tempoh yang sama dan juga meninggalkan anak-anak yang masih lagi bawah umur. Ini penting dari sudut perancangan harta, sebab bila berlaku kematian kepada ibu dan ayah dalam keadaan anak-anak masih lagi di bawah umur, siapa yang nak menjaga? Itu yang pertama. Yang keduanya, siapa yang nak menguruskan harta? Selagi mana harta itu tidak diuruskan, maka anak-anak yang ditinggalkan ini tidak dapat manfaat dari sudut harta yang ditinggalkan juga, dan juga dalam masa yang sama macam mana mereka nak meneruskan kehidupan pada masa akan datang. Sebab tu golongan-golongan muda sangat penting dari sudut merancang dan menguruskan harta pusaka. Baik, jadi anda dah dengar kan? Anak muda, orang muda pun penting merancang pewarisan harta. Sekiranya masih ada mak, masih ada ayah, masih ada anak-anak kecil, isteri, ada harta banyak, buatlah perancangan ketika muda, ketika sihat. Bersama Wasiah. Bersama Wasiah. Saya baru nak sambung ayat tu. Okey, terima kasih Tuan Nazri daripada Wasiah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.